Jangan ajak orang bertumbuk di luar. Saya dah kenakan pendang 10 hari. Don't do that. Don't do that. I am presiding now. Sit down. Isu sempadan di Pulau Sebatik kini mencetuskan kebimbangan apabila wujud kenyataan bercanggah antara pihak Indonesia dan Kerajaan Negeri Sabah. Kawasan seluas 127.3 hektar di Pulau Sebatik yang sebelum ini berada dalam wilayah Malaysia kini sah menjadi milik Indonesia. Pada awalnya disebut pemberian tanah lebih 5,000 hektar kepada Indonesia adalah satu penipuan. Tetapi sekarang rupa-rupanya memang benar-benar berlaku. Mana saya tahu? Itu tadi di luar undang-undang. Tak ada kena-guna. Indonesia diam-diam mencetak keunggulan yang mulai bikin Malaysia terusik. Tanpa konflik terbuka, tanpa sorotan besar di awal, revisi batas wilayah di Pulau Sebatik justru menghasilkan selisih yang mencolok. Saat publik mulai menyadari angkanya, ekspresi mereka langsung berubah. Ini bukan sekadar penyesuaian biasa. Dalam kesepakatan terbaru, Indonesia resmi mendapatkan sekitar 127 hektar wilayah, sementara Malaysia hanya memperoleh sekitar 4 hingga 5 hektar. Perubahan ini berasal dari pengukuran ulang garis batas lama yang selama ini dianggap tidak lagi akurat. Namun, selisih luas yang sangat jauh membuat isu ini tidak berhenti sebagai teknis semata, melainkan berkembang menjadi sorotan, bahkan memicu perdebatan panas dan pertanyaan di Malaysia tentang bagaimana hasilnya bisa sejauh ini. Di atas kertas ini disebut koreksi batas, tapi di mata publik, hasilnya terasa seperti pergeseran kekuatan. Indonesia keluar sebagai pihak yang jelas lebih diuntungkan. Sementara di sisi lain, mulai muncul kegelisahan karena selisih yang sulit diabaikan. Dari sini terlihat satu hal, dalam diplomasi modern, kemenangan tidak selalu datang dengan konflik, kadang cukup dengan data, peta, dan kesepakatan. Hasil akhirnya sudah berbicara banyak. Isu sempadan di Pulau Sebatik kini mencetuskan kebimbangan apabila wujud kenyataan bercanggah antara pihak Indonesia dan Kerajaan Negeri Sabah. Pihak berkuasa Indonesia dilaporkan telah mengemukakan angka spesifik termasuk dakwaan bahawa seluas 127.3 hektar berada dalam wilayah mereka. Namun, Ketua Menteri Sabah menafikan perkara tersebut tanpa memberikan penjelasan terperinci. Situasi ini menimbulkan persoalan apabila maklumat yang lebih jelas datang daripada pihak luar berbanding pihak sendiri. Presiden Parti Warisan, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal menegaskan bahawa rakyat Sabah berhak mengetahui apa yang telah dibincangkan dan sama ada sebarang keputusan telah dibuat melibatkan wilayah negeri ini. Menurut beliau, perkara ini turut melibatkan aspek kedaulatan serta hak perlembagaan Sabah. Berdasarkan perkara 2 Perenggan B Perlembagaan Persekutuan, sebarang perubahan sempadan negeri mesti mendapat persetujuan Dewan Undangan Negeri serta Majlis Raja-Raja. Setakat ini, isu tersebut masih belum dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sabah untuk perbahasan terbuka. Sehubungan itu, Syafiee menggesa agar perkara ini dibentangkan dan dibahaskan sepenuhnya dalam sidang DUN Sabah pada 27 April ini. Rakyat berhak mendapat penjelasan dan setiap keputusan mesti mematuhi perlembagaan tanpa pengecualian. Itu tidak betul tu. Siapa yang cakap diserahkan? Betul. Saya hadir tapi ini kita yang untung ni. Tetapi saya dengan Datuk Seri Panglima Anwar sama Pak Prabowo, kita tidak boleh buat kenyataan war-warkan ini. Tidak ada. Kita yang banyak untung ni. Itu saya boleh cakap. Bahawa kawasan seluas 127.3 hektar di Pulau Sebatik yang sebelum ini berada dalam wilayah Malaysia kini sah menjadi milik Indonesia. Qadari dilaporkan berkata perubahan itu adalah hasil rundingan diplomatik berkaitan penyelesaian persempadanan darat antara Malaysia dan Indonesia. Namun perkara tersebut belum mendapat pengesahan rasmi daripada pihak berkuasa Malaysia. Soal penanganan penegasan batas wilayah negara di kawasan perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Pulau Sebatik. Presiden Prabowo berkomitmen untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Komitmen tersebut juga tercantum dalam salah satu dari 17 program prioritas Presiden, yaitu penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membangun pos lintas batas negara atau PLBN. Pada awalnya disebut pemberian tanah lebih 5,000 hektar kepada Indonesia adalah satu penipuan. Tetapi sekarang rupa-rupanya memang benar-benar berlaku. Jika 5,207 hektar tanah yang diberi kepada Indonesia itu adalah no man's land, bukan tanah siapa-siapa,
kenapa Malaysia perlu memberikan persetujuan? Jika 5,207 hektar tanah itu benar-benar bukan tanah siapa-siapa, no man's land, kenapa Indonesia dibenarkan untuk menambah wilayahnya yang dah memang sedia besar itu dengan begitu mudah? Kenapa Malaysia surrender? Kenapa Indonesia yang jauh lebih besar daripada kita boleh ambil tanah yang bukan tanah siapa-siapa tu dengan lebih mudah? Kenapa bukan kita yang ambil sedangkan Malaysia lebih kecil? Malaysia pernah berebut Pulau Batu Putih dengan Singapura dan berlawan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Pada tahun 2008, ICJ putuskan Pulau Batu Putih Pedra Berangka milik Singapura dan Batuan Tengah milik Malaysia. Gentleman lawan di mahkamah sehinggalah mahkamah putuskan kawasan ini milik Singapura, kawasan ini milik Malaysia. Tetapi kali ini Indonesia dapat 5,207 hektar tanah dengan begitu mudah, tak perlu pun keluarkan kos untuk ke mahkamah. Jika 5,207 hektar tanah itu benar-benar bukan milik siapa-siapa dan tidak ada apa-apa kesalahan dilakukan oleh kerajaan Madani, kenapa isu ini tidak dibahaskan di Parlimen? Sehingga pembangkang perlu menuntut supaya ia dibahaskan, dibincangkan di Parlimen. Jika tidak ada apa-apa kesalahan, apa yang ditakutkan? Pulau Sebatik di Nunukan kini membahagi pendapat di Dewan Rakyat. Kerajaan, khususnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menolak dakwaan bahawa Malaysia menyerahkan 5,200 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan. Pada masa yang sama, 780 hektar menurut PMX melibatkan Kampung Kabulanggalur, Kampung Lepaga dan Kampung Tertegas kini berada dalam wilayah Malaysia. Pembahagian semula sempadan memfokuskan kawasan Nunukan dan Sebatik, dua pulau yang terletak dekat dengan Tawau, Sabah. Sebelum kita cepat mengungkap tuduhan campur dan tolak antara Malaysia dan Indonesia, perlu dimaklumkan bahawa isu Outstanding Border Problems OBPs telah wujud sejak sekian lama, lebih daripada 100 tahun, malah lebih lama daripada usia negara Malaysia kita sendiri. Kenapa Malaysia dan Indonesia mempunyai sempadan yang tidak menentu? Itu soalan yang penting. Dengan itu perlu masuk dalam bab sejarah sikit, minta maaf. Selepas Belanda dan British bertembung lama di Asia Tenggara hampir 200 tahun, pada 1824 mereka membahagikan Borneo kepada kawasan British dan Belanda, yakni Malaysia dan Indonesia hari ini. Mereka memotong Borneo di bawah perjanjian Anglo-Dutch 1824 yang dimeterai di London. Dua kuasa berat pada ketika itu tanpa internet ataupun GPS, malah tanpa peta lengkap Borneo, membahagikan pulau terbesar di dunia serta pulau-pulau di sekitarnya. Maka dengan itu kita boleh tahulah kenapa ada silap. Semasa pemerintahan British dan Belanda pada kurun ke-20 pun, sempadan yang tidak pasti ini masih gagal diselesaikan. Indonesia dan Malaysia kemudian bersetuju melaksanakan kerja penandaan dan pengukuran semula. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.